Masa muda dahulu, itu ada ni lah. Saya mengakui saya seorang Muslim yang lalai, sering melanggar larangan Allah dan sering meninggalkan salat. Alhamdulillah, kini dalam proses untuk berubah menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Soalan saya, adakah wajib bagi saya mengqadha solat-solat yang terlalu banyak saya abaikan di masa muda itu? Pada saat ini, jika saya ada kelapangan masa, manakah yang lebih afdal bagi saya? Sama ada memperbanyakkan salat sunat atau mengqadha semua salat-salat yang saya tinggalkan di masa lalu? Dua jawapan, kita bagi dua saja. Satunya, kalau mengikut jumhur ulama, kena qadha. Itu lebih baik, qadha lah. Yang kedua, pendapat tidak jumhur, tapi pendapat kemah juga cara dia, kemah juga cara dia. Kalau bab semaya ni lah, qadha semaya ni, ada pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ramai lagi yang lain. Dia kata mana tinggal dengan sengaja dulu, bukan kerana tertidur, bukan kerana terlupa, kadang-kadang tu tak, tapi kerana sengaja malam. Tak boleh nak qadha dah. Sebab kita makan nasi, boleh kita qadha 2 tahun dulu dah. Nak qadha lama dah. Benda bersifat semasa, dia terikat dengan waktu tu, bila habis waktu tak ada. Jadi kalau mengikut pendapat ni, hak dia kena buat, dia kena jaga molek semaya dia akan datang. Sampai bila-bila jaga. Lepas tu hak sunat dia boleh buat. Hak sunat, jadi pendapat yang kedua, ikut nak mana-mana dah. Tapi sebab saya royak dulu kan, ada satu orang tu, saya tak pernah tengok dia jerit, orang jerit lagu tu, sebab air mata dia tak putus. Air mata dia tu macam cucuk salah orang di kubur ayah saya. Pasal apa? Kalau saya tahu je, salah satunya dia pergi tanya ayah saya ni, soalan ni. Ayah saya kata, kalau mengikut pendapat tu tak payah qadha, talih pun nak qadha. Sebab qadha hak Nabi ajar ni, kadang terlupa, kadang tertidur, kadang apa. Hak orang tinggal semaya kadang malam, tak pernah ada dalam hadis mana-mana. Jadi ada satu, dia jaga molek semaya dia akan datang. Lepas tu dia nak buat sunat, buat setakat mana ada sunat buat. Itu salah satu hak dia tanya, dan dia amal lagu tu. Dia amal lagu tu. Jadi bila mati, saya tengok, tahulah, kita tahu cerita dia tu. Betul lah, dia pergi kubur tu gitu mau nak, tak aja tengok lagi. Boleh jadi dia buat seorang ingat balik ke dia, Allah lah, tak tahu. Dah kalau sudah tua sakit orang dah, ada kalah lah. Sebanyak mana kalau nak qadha. Dia kata bagi ni, ikut pendapat ni tak boleh qadha, tak ada pun qadha untuk ni. Sebab tidak pernah ada contoh. Tak ada siapa dia pun hak kata kena qadha ni malah ni. No. Kerana ada hadis, tak ada. Cuma dia pakai berdasarkan qiyas saja. Qiyasnya lagu mana? Kalau setara kita tidak sengaja, kita tertidur, kita kena qadha. Kita terlupa, tidak sengaja, kalau nak kira tak salah tu, tak kira dosa tu. Hak tu pun kita kena qadha. Jadi hak tinggal dengan sengaja ni, lagilah kena qadha. Tak rasa kaedah. Dia pakai kaedah. Tapi kalau nak ayat hadis, tak ada. Itu dua pendapat. Soalan yang ketiga,